Nabi sebut satu je tanda zaman ni. Tuan-tuan tengoklah jadi ke tak ke. Bila Nabi sebut umum, perbanyakkanlah melakukan ibadah, banyakkanlah lakukan ibadah, berlipat kali gandakanlah setiap kali buat ibadah. Sebelum sampai satu zaman yang gelap gelita. Apa maksud gelap gelita? Nak buat ibadah tak boleh. Tak faham ya Rasulullah, umum sangat. Nabi sebut satu hin di belakang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan. Zaman itu kamu akan tengok dengan mudahnya orang syirik dan murtad daripada agama Allah. Tengok poin Nabi bagi ya. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi dia Islam. Di sisi Allah dia masih Islam. Wa yumsi kafiran. Ketika asar dia sudah kufur dan murtad. Sari. Tuan-tuan, kufur. Kufur dalam erti kata, kalau dia mati waktu tu, kekal dalam neraka wal'iyadzubillah, selama-lamanya. Tapi akan mai, kata Nabi, zaman tu akan mai. Sebelum datang zaman itu, ulunlah untuk melipat gandakan ibadah dan kebaikan yang kamu buat. Kemudian kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Keadaan yang kedua, tapi sama macam hak satu tak sah. Nabi kata asang ataupun petang tu masih lagi beriman, bangkit pagi esok kafir. Petang tu beriman, bangun pagi esok kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia kerana nak dapatkan keduniaan. Dia jual agama dia untuk mendapatkan pangkat. Dia hina agama dia untuk mendapatkan kemasyhuran. Dia jual agama dia untuk mendapatkan harta. Ini akan berlaku. Dia akan jadi banyak. Dah berlaku tak lagi? Hak macam Nabi sebut ni belum. Betul-betul hak Nabi sebut ni belum. Tapi muqaddimah dia ulama kata sudah berlaku. Keadaan mini sebelum keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah ini sudah pun berlaku. Mini dia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Dia sanggup ketepikan hukum Allah untuk jaga jawatan dia. Kan dah ada. Bibit-bibit itu sudah ada. Dekat mana pun kalian tuan-tuan, di sisi posisi apa pun tuan-tuan, hadis Nabi akan mengemudi pendapat dan juga kehidupan kita. Nabi yang tentukan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Walaupun terpaksa hina agama Allah, walaupun terpaksa hina hukum Allah, walaupun terpaksa hina Rasulullah, untuk dapatkan dunia, untuk dapatkan pangkat, untuk dapatkan harta, untuk dapatkan jawatan, dia buat semua tu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil. Untuk mendapat habuan dunia yang sedikit. Setuju ke tak setuju? Hak ni perkataan Rasulullah. Saya sampaikan. Nak spesifik lagi tak payah. Semua reti yang saya sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu.